Belajar Mandarin bersama Liz. Ma ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian ini adalah maksudnya mulut, kou, mulut. Dan di sini adalah ma maksudnya kuda. Tahun ini adalah tahun kuda. Kalau kita tutup mulut ini akan jadi kuda, ma. Dan bila kita tambah mulut ini akan jadi satu perkataan di mana kita membuat pertanyaan. Ma. Sekarang sampailah masa kita untuk belajar menulis mah ini ya. Kita mula dengan mulut dulu ya, kou mulut. Dari kiri dulu. Kiri, kemudian ke atas, naik melintang, kemudian turun ke bawah, kemudian kita tutup mulut. Kemudian lepas kou ini kita tulis kuda, ma. Dan dari atas, okey, melintang ke kanan, kemudian turun ke bawah. Kemudian di sini ya, jangan sampai sini sahaja. Dan kemudian kita turun, melintang ke kanan, turun sekali, condong sikit. Kemudian kita buat satu macam cangkuk. Kemudian kita buat satu garis melintang. Dia akan menjadi mah. Dan kita gunanya untuk buat pertanyaan. Bagaikan kata kah. Apa khabar? Ni hao ma. Begitulah pelajaran kita untuk kali ini. Belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.